Allah hiburkan Nabi. Ada dua pernyataan dalam ayat yang pendek ni. Allah kata Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Allahu Akbar. Yang ni bila turun ayat ni, tenang Nabi. Apa yang Quraisy kata dekat Nabi, makcik Nabi sendiri, makcik sabit Nabi kan, kita dah bincang sebelum ni, kata kat Nabi, Tuhan kamu telah tinggal aku mengharapkan syaitan kamu tu tidak turun, maksudnya Jibril tidak datang dalam rangka Tuhan telah melupakan kamu, lebih kurang begitu. Maka Allah bantah tuduhan-tuduhan musyrik Mekah ni. Allah kata Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Kalimah Rabb tu ingat lagi tak? Kita bincang detail kalimah Rabb tu juga dengan makna Tuhan yang sedang tarbiyah kamu. Sebab Allah guna ma wadda'a rabbuka, ada rabbuka kat situ. Kalimah Rabb ni dia ada banyak makna. Antara salah satunya Tuhan yang sedang mentarbiyah kamu ni, dia tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi Nabi diuji macam-macam tu, caci maki dan sebagainya, wahyu lama tak turun, bukannya sebab Allah tak sayang Nabi, tapi Allah sedang uji Nabi. Maafkan, bukannya Allah tak sayang Nabi, tapi sebenarnya Allah sedang tarbiyah Nabi. Jadi kita pun sebenarnya bila baca ayat ni, kalau ada masalah yang menyebabkan kita sedih, kita runsing, kita baca ayat ni, Allah sedang tarbiyah ni. Allah nak tengok aku lepas tak dengan ujian ni. Kalau aku lepas, ada berita yang gembira lah. Kalau tak lepas, makanya aku jatuh. Nampak tak tuan-tuan? Tu dari sudut tadabbur lah, nampak tak? Kaitkan sekali tu. Tafsir untuk memahami ayat ni, lepas tu tadabbur. Tadabbur tu kita lah untuk ambil manfaat daripada ayat ni.